Kalau cakap pasal ikan bakar, dalam kepalaku mesti Zam Ikan Bakar. Okey, lokasi Zam Ikan Bakar ni terletak di Cyberjaya. Apa yang best kat sini, diorang ada macam-macam jenis ikan bakar. Ada sotong, ada goreng tepung. Yang kat belah dalam pula ada nasi campur. Diorang ada lebih 50 jenis lauk-lauk tau. Yang nak sup-sup pun ada kat sini. Signature kat sini, of course lah, diorang punya ikan bakar and sotong bakar. Paling aku suka sambal kicap and air asam dia. Cicah makan sekali dengan ikan bakar siakap ni, syahdu habis. Sotong bakar diorang pun besar-besar tau. Puas hati. Konsep kat sini layan diri. Korang ambil je makanan, cari meja and makan. Nanti ada staff diorang yang akan datang kirakan makanan korang. Diorang ada 3 lot kedai tau. Korang boleh je pilih nak makan kat mana. Boleh makan dekat indoor ataupun outdoor. Memang banyak tempat duduk, korang jangan risau. Time operation diorang pula start dari 10.30 pagi hingga 11 malam. Buka hari-hari. Parking pun senang je kat sini. Banyak kat depan ni. Kalau depan ni penuh, korang boleh park kat bangunan sebelah ni. Free 2 jam. Pada aku, Zam Ikan Bakar ni is the best ikan bakar kat Cyberjaya. Mesti korang puas hati. Korang memang kena cuba. So guys, jangan lupa share video ni kat geng makan korang and follow aku untuk konten-konten padu lagi. Let's go.